Saya secara peribadinya Ustaz, saya tengok Rafizi ni, dia nampak ada, dia ni sekarang ni dihimpit oleh kenyataan dia sendiri. Dulu dia cakap lain, sekarang dia cakap lain. Dan macam Abah cakap tadi, munafik. Tapi bagi saya, mereka ni memang dilatih untuk menipu dan membohong macam presiden dia juga. Anwar ni bukan mulut tipu, bukan mulut je bohong. Jadi Rafizi ni naik presiden sama juga. Tapi ada orang kata belum buka mulut dah bohong. Dia belum buka mata pun dah bohong dah. Dalam tidur lagi dah bohong dah. Jadi dalam mimpi pun dia berbohong. Jadi Rafizi punya pandangan dulu, kalau kita tengok pandangan dia yang dulu, malah saya ada beberapa artikel kat sini. Suatu jadi pembangkang. Suatu jadi pembangkang dan artikel ni bukan 10 tahun lepas. Pada tahun 12 Februari 2022 bulan Mac yang dekat dengan pilihan raya PRU 15. Ya. Jadi kalau kita tengok Rafizi ni, dia menekan kepada kerajaan kena bagi subsidi. Malaysia adalah negara pengeluar minyak, Petronas untung berbilion-bilion ringgit, saudara. Tu pernah dengar? Itu biasa. Dekat mana-mana pun dia akan cakap itu. Jadi Petronas untung bilion, jadi kita kena bantu rakyat, kena bagi subsidi. Jadi Rafizi punya dia pernah mencadangkan. Jadi kalau kita tengok kenyataan Rafizi, saya sempat sebelum Ustaz panggil tadi sempat saya buat research sikit. Jadi kalau kita tengok kenyataan Rafizi yang sebelum-sebelum ni, contohnya berkaitan dengan subsidi ni. Ini pada 25 Jun 2022. Sebelum PRU 15. Dia cakap apa? Dia kata kalau kerajaan nak dapatkan minyak diesel ni murah ataupun RON 95 ni murah, senang dia kata. Kita wujudkan satu dasar, dia panggil dasar stok penimbal. Maknanya dekat sini adalah kalau kata harga minyak di peringkat harga minyak mentah tu murah, so kerajaan beli banyak-banyak, simpan. Itu dia punya idea dia lah dulu. Jadi dia kata simpan, dan bila harga minyak naik, kita stop beli. So kita gunakan stok yang kita simpan ni. So dekat situ kita boleh terus bagi minyak yang murah kepada rakyat, kerajaan boleh terus mensubsidi kepada rakyat.